Tak boleh berniaga. Memang tempat ni tak boleh berniaga. Dah tu. Belah lah. Bayar sewa. Kau panggil majlis. Dalam bayar sewa. Kau bayar sewa dalam. Kau dia dalam. Kenapa N? Kenapa kau nak Rakam. Kau kacau rezeki. Hukum mana mengatakan kalau tak ada permit haram? Kau tanya ustaz. Kau tanya ustaz. Tular di media sosial satu insiden pertelingkahan antara penyewa premis yang sah dan peniaga haram yang berniaga tanpa permit. Penyewa premis meluahkan rasa tidak puas hati kerana kegiatan peniaga haram tersebut menjejaskan sumber pendapatan mereka, sedangkan mereka terpaksa membayar sewa premis yang mahal, manakala peniaga haram pula berniaga secara percuma. Pihak berkuasa sebelum ini telah mengeluarkan arahan dan telah meletakkan kon untuk menghalang berniaga di kawasan tersebut kerana ia mengganggu laluan lintas, namun arahan itu tidak diendahkan. Insiden berkenaan telah menimbulkan pelbagai reaksi netizen, dengan sebahagian menyokong tindakan perakam, manakala sebahagian lagi tidak bersetuju. Berikut merupakan rakaman penuh insiden tersebut. Tak boleh parking bang sebab ada event. Berimbu ke? Tak tahu. Dia letak pun. Tak boleh parking bang. Minta alih bang. Berimbu. Niaga tak boleh. Cakap elok ni. Kau lah alih sebelum ni. Berniaga. Berniaga apa? Berniaga. Berniaga lah apa? Ha? Sini tak boleh berniaga? Minta alih minta alih. Berniaga. Orang dah susun pun tak dadap. Merosak kan. Aduh elah. Lepas tu bila suruh alih degil. Tak faham bahasa. Cakap bahasa Melayu tak faham bahasa. Minta alih Orang cakap elok lah. Suruh alih dulu. Minta alih. Ada cakap apa kau ke? Kau ada cakap elok. Minta alih. Tak boleh berniaga. Memang tempat ni tak boleh berniaga. Dah tu. Belah lah. Cakap elok tak faham. Macam mana di BKL dah halau pun tak faham bahasa macam ni. Orang kat dalam bayar sewa beribu-ribu. Ni meniaga nak free je. Cantas rezeki orang. Percaya pada rezeki. Tak adil. Mana boleh cantas rezeki orang. Jangan guna nama Tuhan. Jangan guna cakap cari rezeki, tapi cantas rezeki orang. Salah tu. Kena belajar lagi. Cantas rezeki lah. Orang kat dalam bayar sewa tak adil. Korang berniaga free. Tempat ni tak boleh jaja. Orang halau aku tak akan halang. Aku tak akan lari. Kau panggil majlis. Kalau majlis halau baru Majlis dah halau kan setiap kali convocation. Okey, tapi biar je majlis halau betul. Korang buat apa kat sini? Sini memang tak boleh parking, tak boleh berniaga. Suka hati aku lah. Aku tak kacau periuk. Nampak? Tak kacau periuk nasi. Kita orang kat dalam bayar sewa. Aku pernah juga niaga kat dalam. Lepas tu tak buat report. Aku tak pernah buat report, okey? Kau percaya pada yang itu dulu lah. Sekarang memang orang kat dalam. Kau duduk kat dalam, kau pergi kat dalam. Kat luar tak boleh berniaga. Kacau rezeki kita orang. Biar majlis yang datang. Majlis datang korang tak belah kan? Korang degil. Tak kacau kau kat dalam. Aku kau kacau lah kat dalam. Korang berniaga kat luar. Aku pun pernah duduk dalam lah. Boleh. Tu dulu. Dekat sini. Tak payah. Sebab bergaduh-gaduh. Nampak tak faham bahasa. Yang kacau aku bunuh. Gadap. Tak faham bahasa. Tak faham bahasa. Tak faham bahasa. Tak boleh berniaga. Tak boleh berniaga. Tak boleh berniaga. Aku cari rezeki kerana Allah, bukan jangan guna nama Tuhan. Jangan guna nama Tuhan. Aku tak pernah masuk. Jangan guna nama Tuhan. Aku tak pernah masuk. Kau caras rezeki orang, kau guna nama Tuhan. Orang
Aku pun duduk dalam jugalah 5 tahun. Bila? 5 tahun aku dalam UPFN. Tak kisah kau duduk dalam 10 tahun ke 5 abad ke 60 abad ke, aku tak kisah. Aku tak kisah. Aku tak kisah. Tak payah, aku tak kisah. Tak kisah, aku tak kisah. Aku tak kisah berapa abad kau berniaga kat dalam. Pakai sini. Kau jangan nak suka-suka hati kau nak cara perniagaan. Ni pakai sini, aku tak cara siapa. Aku cari sikan Allah. Tak apa, kita viral je. Sini be, viral aku tak ada. Aku tak ada. Sabar tunggu anggota datang. Tak faham bahasa. Kita kat dalam rakam. Okey, kita rakam sama-sama. Kau nak halau aku cari rezeki. Aku Bayar sewa tak? Kat luar tak boleh berniaga. Tempat sini tak boleh berniaga. Dekat dalam bayar sewa. Kau panggil majlis. Dalam bayar sewa. Kau bayar sewa dalam. Kau dia dalam. Kenapa N? Kenapa kau nak dalam? Rakam. Kau kacau rezeki. Kau kacau orang berniaga kat dalam. Aku kacau kau bila malam ni. Bila masa aku beli. Kau nak berniaga malam ni ke? Berniaga esok kan? Berniaga esok kan? Ini anak beranak siapa entah ni? Anak kau mana? Main anak baru-baru ni lagi. Alah. Anak kau mana? Alah. Main anak-anak orang. Anak kau mana? Anak kau mana? Baru lepas dia bergaduh dengan Sidi. Baru lagi bergaduh. Bergaduh apa kau ni? Baru lagi bergaduh. Bergaduh dengan apa? Dengan Rozi. Baru lagi Bi dengan Rozi. Ada tarik report. Apa pengecut? Tarik report pengecut. Tarik report pengecut. Dia tarik report pengecut. Alah perangai mak siapa ni? Kau anak siapa kau ajar? Anak kau mana? Anak kau mana? Kau sewa kat dalam. Pasal Rozi tu kau tanya dia. Kau sewa kat dalam. Kau tanya dia. Dia yang tarik kes DNAA. Dia pakai lawyer. Berani lawan. Aduh. Pakai lawyer berani. Berani lawan. Polis datang kita berani lawan. Kawan dengan Prembo. Kita bukan pergi dalam. Kita duduk sini kan? Tak educated ada orang ni. Ya, tak apa. Tak educated. Tak educated. Orang tak educated. Tak kisah. Aku niaga kat luar boleh. Kalau anggota mesti tahu. Aku ada pergi masuk dalam ke? Bi, baru lagi Bi. Ika cakap dia hina Ika sebab botak sakit. Oh, inilah yang Ika cakap yang kau hina botak sakit. Kifara. Kifara. Tahu Kifara kan? Mana jalan? Mana tak boleh berniaga kat situ. Tengok ni, dia orang menganjing-anjing. Dia orang menganjing-anjing. Simple. Sabar, simple. Tak ada permit boleh berniaga tak? Tak ada permit boleh berniaga tak? Tak. Simple. Tak, simple. Ada permit boleh, tak ada permit boleh berniaga ke? Tak ada permit boleh berniaga ke? Nak tanya, tak jawab. Tak ada permit. Jual curah Yasin RM1. Masa bila? Kau tanya mak kau pengemis. Alah. Kau nak aku saman kau? Nak aku saman kau? Nak aku saman? Kau nak aku saman kau? Kau cakap, kau bagi lagi fitnah. Sebab tu cakap. Susah cakap. Tak, sekarang ni simple. Soalan aku, tak ada permit boleh berniaga ke? Tak boleh kan? Kau menjawab macam tu, kau pergi. Haram kalau tak ada permit. Hukum mana mengatakan kalau tak ada permit haram? Kau tanya ustaz. Ustaz mengatakan dari dulu Nabi dulu ada permit tak Nabi? Ikut zaman. Kau pergi tanya ustaz. Cerita pasal Nabi. Sabar. Rozi cerita macam-macam. Sabar. Kau ikut Nabi tak? Nak tanya. Solat pun tak cukup. Dah duduk lagi. Solat cukup tak? Tes doa kunut bang. Solat cukup tak? Kalau solat cukup tak kacau perniagaan orang. Rezeki kerana Allah. Guna nama Tuhan. Anak beranak macam babi. Apa? Kau ajar. Tunggu. Kau tunggu.